Okay, Assalamualaikum. Lama saya tak up pasal kebun dekat tepi rumah saya ni. Hujan kan. Ni saya nak tunjuk siapa yang tak pernah nampak bunga kunyit. Ni pokok kunyit Alhamdulillah subur lah. Kalau jangan tanya kenapa daun ni macam ni. Sebab panas ni sekarang ni pukul 1:30 hari. Dia panas. Ni kunyit lah. Inilah dia bunga kunyit. Cantik kan? Orang kata bunga kunyit ni kalau buat ulam bagus untuk batuk-batuk, sakit tekak. Ni bunga kunyit. Okay, yang ni saya rasa biasa dah orang nampak. Saya hari ni sebenarnya bukan nak tunjuk yang ni. Saya nak tunjuk pokok kesum saya. Mari sini. Allahuakbar. Okay, siapa yang selalu ada masalah tanam pokok kesum tak hidup kan? Masalah payah tanam pokok kesum tak hidup. Boleh cuba cara ni kawan-kawan semua. Boleh cuba. Ambil satu polistrain ni, lepas tu kita cucuk akar dia kat bawah ni. Buat macam ala-ala hidroponik lah. Tapi air ni bukan air baja pun. Air ni air cuma tadahan hujan je. Kalau letak air baja AB ke apa, lagi subur sebenarnya. Tapi setakat ni tak pakai air baja, tak air tadahan hujan. Just buat macam ni je. Ni nampak akar dia. Cucuk je polistrain, dah letak situ. Kalau tak nak guna bekas besar ni, guna baldi dalam kecil pun tak ada masalah. Macam ni pun pokok kesum dah boleh hidup dengan subur. Lepas ni boleh lah kalau nak buat laksa ke, nak buat asam pedas ke, dah senang dah. Ini cara lah. Semua orang boleh cuba cara ni. Semoga ilmu ni bermanfaat lah ya, untuk kawan-kawan makcik-makcik, kakak-kakak, adik-adik yang susah nak tanam pokok kesum tak hidup-hidup. Semoga bermanfaat.